So hari video kali ni saya nak cerita sikit. Customer ni salah beli spotlight tau. Okay, dia nampak murah dia terus beli. Okay, dia sebab dia bagi murah atau ada sebab. Okay, so customer yang belakang sana tu, dia baru datang. Okay, yang customer daripada Seremban ni, dia dah siap pasang, tinggal nak adjust spotlight dia. Okay, untuk customer model Das Elegant tu, dia beli EMS T1. Nampak kotak dia lebih kurang. Okay, nampak je sama je, T1. Tapi kat sini ada Pro. Dekat sini tak ada Pro. Okay, apa beza dia? Bentuk lebih kurang tapi tak sama Bentuk lebih kurang tapi tak sama. Kalau tengok kita letakkan sebelah-sebelah, okay, yang ini lebih kembang tau. Dia lebih lebar. Okay, dan ini 80 watt. Yang ini 60 watt. Yang terbaru ni 60 watt lah. Dekat sini ada tulisan kecil. Sebelum ni dia 50 watt. Tapi sekarang dah pekat dah. Dia sama dengan VCI. Saya cakap terus terang je walaupun saya jual VCI. Okay, kedua, yang lain semua sama. Cuma biasan dengan suluhan tu yang lagi pekat T1 Pro lah. Okay, kedua, daripada segi button. Okay, dari segi button, nampak ini T1, ini T1 Pro. Okay, T1 Pro dia ada auto mode. Okay, bila tekan dia jadi hijau. Okay, ni auto. Okay, lepas tu bila ni adjuster untuk brightness. So spotlight boleh jadi pekat, boleh jadi slow. Okay, saya tunjukkan sikit dekat situ. Okay, so nampak tak tu? Okay, sekejap saya on warna putih. Kuning. Okay, ni pekat tau. Okay, saya tekan ni. Okay, nampak kuning tu makin lama makin hilang. Okay, itu kelebihan T1 Pro dengan T1 biasa. Tapi customer dah silap beli. Dia bentuk sama. Sebab saya dah bagi tahu tu, dia dah beli lah. Tu masalah. Okay, so dia tak boleh nak cancel lah. Okay, so yang mana lepas ni, kalau tanya recommend, saya ikut apa yang saya cadangkan. Sebab apa? Tak nak jadi macam ni. Tapi yang latest punya T1, jangan risau lah, dia 60 watt. Okay, yang sebelum ni 50 watt. Kotak dia macam ni, yang latestnya T1. Okay, T1 Pro macam ni. So tak payah menyesal lah. Sebab T1 yang biasa ni dah 60 watt dah. Okay, tu saja.